Ini apa dia ni? Kangkung. Ini berapa kilo ni? Ya. Pakai lap semalam. Off-road belaka? Berapa ni? 150 tapi hak pada mari lah jalan dia. Ya. Pada mana lagi? Dulu dah apa ya? Wah, dari sini lah. Bila apa ya? Mau nak gini ni. Getar lagi ni. Aduh. Oh, bunyi siren suruh bangun pagi. Okey, kita pergi ke bilik air dia . Oh, dia ni satu bilik air dia. Ada kolam, ada ni. Ada air sejuk, air panas. Oh, jujur. Banyak tu. Dia ada 15 bilik mandi. Okey, sini dia tak sibuk. Oh, dia suka duduk dalam rumah . Tak pasti sebab apa dia suka duduk dalam rumah tu. Mungkin jerebu ataupun cuaca panas. Mungkin kita tidaklah terasa sejuk seperti lah kita di sini. Tapi pegunungan dia kalau kita tengok comel besar. Supaya duduk di Himalaya lah. Cuma kekurangan dia view lah. Macam biasa view tu tak nampak dengan jelas pasal jerebu. Sekarang ni kita duduk di Khao Pas . Ini Khao Pas. Dia memang tinggi. Okey, sesi bergambar. Kita bergambar dulu. Duduk di. Tak apa dik, duduk di. Air tebu Vietnam. Rasa dia fresh. Ada tu sodok ada. Nanti tu tetan aku tu. Okey, lagu ni test minyak dia lah. Test minyak dia, pang dia warna hitam. Tak tahu mana diisi, mana petrol. Tak, warna hitam belakang tu. Isi minyak di motor pun warna hitam. Tak isi lagi tu, lagi dia tak tahu petrol diisi. Tak lagi dia isi tu lah. Petrol diisi. Di dalam sepi tali. Nah, waktu tali teratik tu, tali. Nah, ada tali. Hak endor tu. Ya, no. Aku nak pakai motor ke mana ni? Nak layu kau ni. Ya. Ye, hei, meh, apa ya? Allah, wah, gimana ni? Luas ni. Ni. Boleh aku. Ni luas sini ni. Pun juga nak tengah lagi. Woo!
Alah, light off road. Ni ho, getin nak jaga nak tunggu dah ni saya mau naik ni. Oh, malu kau getin Oh, ni pula ke parking depan ni lah motor. Enggak ada. Umur setahun ni. Setahun ni. Gila. Setahun lebih. Setahun nak menjalan hak kod dah ni. Hak dia dulu. Ha, besar-besar dah ni. Ajak dia masuk belum bawa 5 rik. Gapo? Tino eh. Dek motor aku. Belak di motor siapa tu depan aku tu? Tak lepas apa boleh tarik ramai-ramai. Oh. Sebab dia ada riser. Riser dia pulak ketah dia tutup. Jadi apa kau? Silap masuk. Aku tengok orang pakai tapi betul ke dah. Walaupun dia pakai ni loh. Masuk. Kalau pakai dah pergi ni tak ada. Baik santai-santai di Vietnam. Berak ke apa? Oh. Hah? Pergi kerja. Kerja? Oh. Tahu. Panggil dah. Oh, pergi naik kita tengok. Lagi? Hanggian tu. Kita tengok. Cara saya motor. Kita naik tengok. Hanggian lah. Tak nak sabar pergi kerja. Tak apa, kita tengok dulu. Kita menggembar, okey? Biarlah nuka bukit. Tapi gila apa tu mau ke? Nuka bukit tinggi kau ni. Tahu tinggi juga lah. Dia mau pergi dulu. Pergi main gapo kau pergi hiking. Itu lihat tu macam yang panggil. View comel ni. Yang gila. Takutnya jauh lah. Dekat apa? Ramai orang lagi ni. Takut orang buat upacara. Ye meh. Ye. Pusing agak aku. Boleh ye. Dia tak ramai tak dia. Motor mu minyak parok pun takut jimat. Ya kena naik ke? Apa tu bir tak? Oh ni aja jemur. Nak kau tu melambat mengenai ambil kat depan. Buat cepat. Dia poket aku speed. Duduk ke dah? Ubi. Dia baru ubi. Kita lihat on ke? Portrait ke foto ni? Foto tak? Ikut. Gambar. Berapa habis lagi? Oh, mau besar. Ada? Okey. Kau jom lagi. Kau set mana? Set mak salah. Okey, go. Pak dia ada butir ni, pak dia ada butir. Mana? Oh tu pucuk ujung pucuk ujung. Aja butir. Hello. Apa nak buat tu? Kita duduk di
Sawah padi lah. Sawah padi. Meh. Memang padi betul kah? Padi je. Cari tempat boleh pakai motor. Ya Allah. Gimana? Oh, mai. Sampai lagi ni. Belum. Cuma kalau aku nak Tak nampak bertekak pula. apa? Sampai ni. Boleh lah. Eh? Gini, mu main naik tani juga nak apa tiga. Pula. Ya, betul. Ya, mahal. Dah lalu lubang. Sini ya. Udah sih, okey. Okey tu. Okey. Ambil sama aku pula. Ada. Nak telefon dia okey. Sini jom. Gelo jauh hamba. Okey. Ambil sama aku dah. Acak aku nak kau. Mati. Lagi mai. Mati lu. Kau ni buat mana? Bila apa ni? Okey, kita santai-santai dulu makan es krim dulu. Es krim banana. Siapa dekat tempat pelajungnya ni ramai lah. Kalau kita ada masalah lagi. Memudahkan urusan. Signboard sudah bagi tahu je. Kita memerlukan mendaki lebih kurang 700 meter. Kalau tadi baru apa ni? Tadi 300 dah. Tinggi dah. Ni 700. Ya. Segar dah. Oh, naik atas ni segar lalu sejuk macam. Okey, alhamdulillah. Kita hampir-hampir nak sapa dah deh. Disapa. Tapi cuma ni kita jumpa kedai makan halal. Kita berhenti dulu set kita sini. Oh, kedai dia comel jugalah. Agak tu. Makanan dia kanan mana grup kita? Oh, jeng. Oh, gila saya pakai steam ni dah. Oh, marah. Maya apa debu-debu dia. Maya apa debu-debu. Allah. Hari-hari pakai debu. Oh, sokor deh. Apa ni? Tom ya. Boleh-boleh awak Tom ya benar. Dekat tu ni. So, aku elak je ada tu. Elak yang. Kita duduk di kawasan border Cina ni Vietnam dan tu Cina. Tu ada border itu dari Cina pada. Balik. Okey. Tak dah. Tu Cina. Oh. Tu Cina tu. Ni Cina. Ini SP. Okey, beginilah deh keadaan perjalanan Alik Malang. Teko gapo depan. Di depan kita ni adalah serai ya. Kalau tu segar tu tengok daripada jauh macam segar tu kau tebus. Dok panjang dok mampu. Patut kita teko gapo. Guys, cuba teka guys. Gubuk mafia. Makan lembu. Makan lembu. Ya,
tu. Okey, nak dicerita beginilah keadaan ya. Perjalanan menaiki bukit menuju ke Sapa. Sapa. Bos ada mana di Sabah ni? Mana studi ke atas. Oh, suasana Sapa. Pak Adi dah. Yo. Ha? Pak Adi tu power. Pak Adi tu. Hotel kita bawah tu. Suasana Sapa. Meriah di Sapa ni dah. Main meriah. Meriah. Okey, kita telah kembali ke Sapa. Kita makan makanan halal sini. Oh. Ini halal. Halal food. Okey, grup kita bersama makan. Jadi. Nasi daging Vietnam. Mu tu, nasi daging Vietnam tu, berapa dia lah aja. Goreng bawang. Mari nasi putih lah. Nasi putih sini. One more rice. One more. Kita menuju ke hotel kita. Ni adalah kawasan plaza ni. Yang famous tu. Yang famous. Upsi. Lama lah ya nak ambil gambar kat plaza ni. Royaknya meriahnya cerah. Cerah tengok lapu-lapu tu. Menarik lah. Nak beli pakaian Kobe ni sini mahal sebenarnya. Pakaian ke anak ke sebab sini kawasan pelacurnya jadi dia mahal sikit. Royaknya kawasan area meriah lah. Dia amal lagi, dia ada satu tempat lagi lalu amal ya. Pasti kat mana. Kita try lalan dulu. Meriah.